Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Sekarang jam menunjukkan 2 petang. Hari ini hari Rabu. Kita akan mulakan jejak Ramadan bagi Majlis Belia Malaysia. Kita akan pergi ke beberapa buah negeri, pantai timur, di utara dan ada juga di kawasan tengah. Jadi untuk destinasi yang pertama ni kita akan bukber atau berbuka bersama dengan teman-teman daripada Majlis Belia Negeri Pahang. Jadi kita jumpa di sana dan sama-sama kita gerak dan insyaAllah doakan perjalanan kami selamat. Jom kita jumpa di Kuantan, Pahang. Sampai di Kuantan. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tunggu lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku Koma sikit untuk buka. Dari mana bang? Lain kan dia dapat lapar dah hati. Kapit so. Cuma. Cukup satu. Satu lagi. Satu lagi. Assalamualaikum. Koma sikit untuk berbuka. Dari mana kak? Dari mana bang? Oh jauh. Saja buka sini lah. Dari mana bang? Oh balok je. Okey. Sebab buka-buka. Ni satu keluarga ni. Kan dua keluarga. Oh, dia sengolok lah. Balang. Agak saja dia sebalang apa? Boleh. Sebalang bagi sekali dengan Berapa kat? Ada tasik tu? QR? Banyak. Right. Oh, Saya baru nak ambil. Ada sini kat juga. bawa balik Temelloh. Beres. Kita ni. Satu lagi nak bagi mana? Bagi siapa? Untuk bersama-sama dengan beliau khususnya feedback. Terakhir sekali saya di Pahang di buka puasa di Padang ni. Itu terakhir sekali lah saya buka puasa di Padang ni. Bila saya beritahu kepada aku kita buka puasa di Padang lah. Untuk lebih menjadikan semua. Dan juga untuk Pahang ni terkenal dengan buka puasa di Padang. So kita adakan di Padang. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang daripada Metropolis Metropol. Daripada Temelloh. Mana betul ni? Mana betul? Jauh.